Yang gunakan hasil judi untuk bayar gaji ialah kerajaan persekutuan. Yang gunakan hasil judi untuk semua projek pembangunan dan pembinaan struktur-struktur adalah daripada kerajaan persekutuan. Kalau mereka betul-betul tak suka sama itu hasil judi, saya rasa mereka mesti tanya UMNO pusat sendiri. Mengapakah gunakan hasil judi untuk bayar gaji ahli pentadbiran kerajaan pusat, baik polis, baik Jabatan Agama Islam dan sebagainya? Saya rasa itu mereka harus tujukan. Janganlah cuba persalahkan kerajaan negeri yang tidak ada kuasa untuk keluarkan lesen judi langsung. So saya rasa itu memang diduga, tapi saya hanya rasa kesian untuk warga emas kerana mereka diperdayakan, mereka akhirnya akan rugi, tak dapat wang hasil program anti rasuah yang dijimatkan ini, yang dikongsikan kepada rakyat. Mereka akan kehilangan RM100 setiap tahun dan warisnya RM1,000. Saya rasa itu yang merugikan mereka. Itu yang UMNO ini, saya rasa mereka sudah ada banyak wang lah. Dia tak perlu wang macam ni lah. Kerana bila saya lihat, kadang-kadang saya lihat orang sama je. Yang kes pertama orang itu, kes kedua pun orang itu, sama punya orang. Jadi tak ada masalah untuk kerajaan negeri terima balik lah. Untuk terima balik, untuk batalkan, kita akan simak. Tapi lepas tu kalau mereka nak dapat balik, mereka mesti ikut prosedur. Dan prosedur itu saya rasa akan makan masa yang lebih panjang. Mereka mesti ingat, kalau nama sudah gugur, bukan saja tak boleh tapas 100, waris pun tak boleh tapas 1,000. Hanya yang didaftar baru boleh dapat wang tersebut. So untuk kembali balik, ada prosedur yang lebih ketat dan ini mungkin makan masa lah. So saya tak mau cakap bahawa tentu boleh kembali balik. Saya tak mau buat jaminan macam ini. Tapi saya rasa itu akan makan masa yang lebih panjang. Takkan kita boleh bersikap macam ini, oh suka-suka main-main macam ni. Hari ini nak, besok tak mau. Lepas ni nak balik. Ini janganlah main-main. Kerajaan negeri tak bersikap buruk siku. Janganlah itu UMNO nak bersikap sedemikian. Saya rasa itu, saya pun kesal sama UMNO. Dia tak ada isu lain untuk main isu ini yang bukan-bukan. So kita masih belum terima, kita tunggu. Tapi kalau mereka hantar, kita akan siasat dan simak sama ada itu sahih atau tidak lah. Sampai hari ini tak ada lagi lah. Tak ada 1 sen pun dipulangkan. So kalau kita lihat dia ada banyak wang ringgit lah. Sekarang tak tahu siapa yang simpan lah.